Pelakon Amar Baharin baru-baru ini meluahkan rasa kecewa apabila terpaksa mengorbankan penampilannya demi tuntutan kerja sepanjang tempoh awal Zulhijjah. Menerusi perkongsiannya di Threads, Amar mengakui dia sebenarnya berhasrat untuk melaksanakan ibadah korban sempena Hari Raya Aidiladha. Namun dalam masa yang sama, dia kini sedang menjalani sesi penggambaran yang memerlukan dirinya sentiasa tampil dengan wajah bersih tanpa jambang atau bulu pada wajah. Menurut Amar, keadaan itu membuatkan dia berasa sedikit terkilan kerana tidak dapat menjaga beberapa amalan sunat yang sering diamalkan oleh mereka yang ingin melakukan ibadah korban. Katanya lagi, sepanjang 10 hari awal Zulhijjah, terdapat amalan tertentu yang sebaiknya dielakkan seperti memotong kuku dan mencukur bulu bagi individu yang berniat melakukan korban. Tetapi kerana komitmen kerja dan tuntutan watak, dia tiada pilihan selain perlu terus menjaga penampilan mengikut kehendak produksi. Walaupun begitu, Amar Baharin tetap berharap agar ibadah korbannya diterima Allah SWT meskipun dirinya tidak dapat memenuhi semua amalan sunat tersebut dengan sempurna. Perkongsian itu turut mendapat perhatian ramai yang memahami situasi Amar sebagai seorang pelakon yang perlu mengimbangi tuntutan kerja dan ibadah dalam masa yang sama. Kadang-kadang, bukan semua orang sengaja meninggalkan sesuatu amalan, ada yang sedang cuba melakukan yang terbaik antara tanggungjawab dunia dan juga akhirat. Terima kasih kerana menonton Chua Viral TV. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk terus dapatkan update terkini tentang dunia hiburan Malaysia. Jumpa lagi di video seterusnya. Stay tuned untuk lebih banyak kisah sensasi.